Berjudi arti bahasa kita bertaruh. Kelima, bertaruh ni tak ada panggil, kalau kata 10 orang, keluar semua 10 orang dah. Tu panggil bertaruh dah. Lepas tu dalam bertaruh tu bila kalau main suatu mainnya dah dicapai ke menit, boleh ke orang tu, boleh orang menit tu. Lepas tu main macam-macam main lah. Ada main daun. Walau di main daun pakar tu bukan berjudi. Yang kita silap faham betul main tu faham tu judi dah. Yang judi di bertaruh tu. Kau tengok ke Mekah. Kau minum, kau Arafah, kau sekarang main. Telah duk judi kita kata. Orang tak faham. Dah dia dak main lepas sambil tu dak main daun dah. Dak main daun sama buat dia tu hilang-hilang puas gitu. Pak jadi berjudi betul bertaruh betul. Tak nanti kata main daun tu tengok orang bergocah. Cak buka orang bergocah kat lah ni. Dia mau bertaruh. Mu kata menelek ano. Mu kata menelek seluar biru ni. Ni mu kata menelek seluar merah. Taruh kita dua. Taruh. Pulukuk seorang. Apa ada orang lagi pula 3-4 orang akan taruh. Benar siapa boleh kau kata tu. Tu panggil berjudi lah tu. Sabit tu dalam Islam hak benar berjudi. Berjudi tapi syarat benar. Mana? Berjudi bertaruh berlomba kuda. Kerana kuda ni alat perang dulu kan. Berlomba kuda. Maka untuk nak menggalakkan dalam Islam tu hanya siapa boleh bertaruh. Tetapi ya ada syarat dia. Syarat kena ada muhallil. Kalau tak ada muhallil, bertaruh tu haram. Dia kata berlomba 4 orang. Kena sore tak boleh turun. Kena tubik 3 ya. Modal tubik 3. Tak ni 4 orang. Tapi taruhnya 3 orang. 1,000 di 3,000. Berlomba 4 orang. Yang keempat ni panggil muhallil. Berlomba. Menang orang hak ni. 3,000 boleh ke dia habis. Kalau menang asalan ni boleh 2,000. Semula pula anak utang pula orang ni pula tu hak ni tak tu. Gitu penting Nabi ada muhallil. Panggil bertaruh, panggil berjudi. Tapi hak tu benar oleh syarak. Kenapa tu? Boleh bertaruh, boleh berjudi pada alat tu alat perlombaan dalam perang kuda warna manah betul tangan tu. Boleh. Siapa dia panah kena boleh sikit tapi kena ada muhallil. Ada pohon ni orang panggil taruh dah ni. Situ dulu bahas kelima dulu. Dia kata adakah termasuk di dalam judi kalau kita pergi mengangguk belala cerai dengan bahawa kita bayar duit 50 kok. Awak tentu bayar gapo? Bayar mengangguk. Bayar beli ke nak? Dia kena bayar bak apa? Bak apa dia kena masuk bak dulu. Cuk tak masuk go tau. Lagi masuk go dulu. Bayar tu masa lebak apa tu. Beli akak dua beli sudah mai awak kelip mengangguk. Enggak kita beli. Ni yang panggil apa ni? Sewa. We masuk bak molek dulu. Bak ijarah. Ni maksud bak sewa. Mungkin mengangguk ada demo. Kita nak pergi sakuk. Dalam masa sekian sakuk kena bayar penyewa 50 kok. Buat titik tu mahal sikit dah. Tu dia. Tu penyewa. Bukan beli. Kawan ni bukan hebah. Kalau hebah percuma. Ni sewa. Agak sewa. 50 kau sewa mengangguk. Apa tu? Adalah pengadil pula dah tu. Dia nak cik alin jaga dia weh. Pengadil pun. Hebat juga. Pengadil belala dah. Lepas tu didapati lah. Jadi kena taruh percayaan lah kepada si pengadil tu. Bila pengadil kata, dapatnya belala hak nak tuan nama ni nombor 1. Boleh hadiah. Tak ada terlibat dengan berjudi pun. Tak ada panggil kata bertaruh dah. Enggak dia panggil mainnya yang membuang masa. Mensia-siakan masa. Tapi dalam keadaan begitu pun kita klik pada asal al-aslu fil asya asal pada segala perkara lil ibahah. Klik pada perkara yang dibolehkan selama tidak melalaikan, tidak melajakkan, menarikkan kepada maksiat. Jadi ari-ari jadi asalnya. Mudah-mudahan begitu. Cuma jangan kita kena jaga daripada melalai. Kerana melalai ni Tuhan jaga ke harta. Jangan bawa pada melalai. Alhaakumut takatsur. Tu Tuhan jaga. Mari ayat lain Tuhan larang. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum
wa auladukum an zikrillah. Dengar tak? Hei orang-orang yang telah beriman, janganlah, dia lagi telah lah nahi panggil la tulhi, janganlah melalaikan akan kamu oleh amwalukum, oleh harta benda kamu. Jangan harta tu buat sahabat melalaikan kamu. La tulhikum amwalukum wala auladukum, jangan juga melalaikan kamu oleh anak-anak kamu. Melalai dari apa? An zikrillah, an lil mujawazah, dakhilatun alal matru, tinggal dari, melalai dari siapa? Tinggal ingatkan Allah. Jangan melalai gitu. Ini pun lama sekali nak suka puas-puas Tiap kali orang puas tu. Itulah benda tak puas lana, tak berakhir. Itu dia dah. Nak suka-suka apa, jangan melalai, jangan melalai. Jangan melapa-lapa, jangan. Itu dah timbul masalah Itu suka datu. Kalau nak lajak lebih pada tu kau kira semula. Itu mana dalam istilah kita jaga dah. Harta kita jangan buat melalaikan kita. Dari tinggal menyebutkan Allah, tinggal ingatkan Allah. Gitu. Dia kerana manusia nafsu yang belum mutmainnah, molek, belum radiyah tu dia gitu mai puas, mari jembung dah tu. Maka syarat bolehlah nak hilang puas. Gitu ya. Dalam sekali nak hilang puas. Masalah kata boleh, tapi jangan melajak, jangan menarik lama setangga ke setangga. Boleh lembu nah. Gitu nah. Oh, tu dia daripada belala cerak apa ke lembu. Allah, kerana nak kepada hadiah, nak pada hadiah. Hadiah jepuk nombor. Banyak ada nombor di penganggur tu kan. Jepuk nombor. Tu bukan taruh belaka tu dah. Tu supaya Nabi kenal kata bukan panggil judi. Lepas tu ada sagati bila jepuk nombor tu baiklah. Saya panggil apa ni? Kalau kena nombor dia panggil apa? Cincok. Cok di rawang cincok. Sagu hati. Tu main-main ni. Yang menyukakan lama sekali. Gitu. Jangan dia tiap malam. Lama hidup mengajar pun tak kira. Sudah. Mengaji tak boleh lembu. Nasihatkan begitu. Jadi walau bagaimanapun hukum kita ada. Asal segala perkara tu dibolehkan. Hak tak ada nas. Bila tak ada nas pada syarak menyerta haram, klik pada asalnya dibolehkan. Sebab bagi haram bagi nyata. Innal halal bayyinun. Bagi yang halal bagi yang nyata. Dan sesungguhnya wa innal haram bayyinun. Bagi haram pun nyata. Berjudi nyata. Hak tunah lagi. Hak ni masuk ke dalam tu. Mudah-mudahan suka datu tak masuk dalam panggil berjudi. Mana suka-suka. Tapi jangan melalaikan. Sama apa haji. Kalik tu. Kalik tu apa haji? Apa subuh. Berkat subuh tidur. Pas gitu mau nak haji ke mana lagu tu? Tahu nak haji apa kali tak tahu. Pas subuh tidur. Tak ada ke hati nak membawa pada lalai. Asal mana ada apa puasanya. Tapi membawa tu. Kita ambil anak panah letak di bau, kita panggil busuran panah, kita sini panggil bau. Tak situ kita tarik lepas pung. Dia tu an. Mana bila kita galik siapa lepas daripada ingat Tuhan. Itulah. Tu asal tu. Jadi ingat situlah. Kita orang Islam, orang beriman dengan Allah, jangan lalai galik-galik siapa kelepah.